Di desa dan di kota, lahirnya generasi hari ini bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil perjuangan panjang sebuah amanah negara. Pada tahun 1961, segalanya bermula di sini. Kerajaan mengambil langkah berani memperkenalkan kelas dewasa bagi membasmi buta huruf yang membuka ruang ilmu kepada masyarakat luar bandar. Hasil dari kejayaan membasmi buta huruf dewasa, Kemas kini terus melangkah ke hadapan memperkasa pendidikan awal kanak-kanak demi melahirkan generasi pewaris masa depan. Maka pada tahun 1971, Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika ditubuhkan. Bermula hanya dengan 10 buah kelas dan 300 orang kanak-kanak di bawah bimbingan tenaga pengajar yang dikenali sebagai Pemaju Kampung. Benih itu mula bercambah. Pada tahun 1995, Taman Asuhan Kanak-kanak Taska turut ditubuhkan, khususnya di kawasan perumahan rakyat. Bermula dengan 22 buah kelas dan 330 orang kanak-kanak. Hari ini, lebih 10,000 tabika kemas beroperasi merentasi seluruh Malaysia, daripada lembah di Sabah dan Sarawak hingga ke perkampungan di Semenanjung, menjangkau setiap sudut negara. Setiap tahun, lebih daripada 200,000 orang kanak-kanak mendapat manfaat pendidikan awal di sini. Dan sejak 5 dekad yang lalu, lebih 8 juta anak bangsa telah melangkah ke Tabika Kemas sebagai permulaan perjalanan ilmu mereka. Memasuki fasa yang lebih moden, transformasi Tabika Kemas dilancarkan pada tahun 2016 dengan hasrat menjadikannya Tabika Kemas pilihan utama ibu bapa. Transformasi ini dilaksanakan secara menyeluruh dengan membabitkan 3 model utama, iaitu program penghayatan pendidikan Islam (PPI), program pemupukan semangat patriotik dan program keyakinan diri. Pada tahun 2018, model stream diperkenalkan, menggabungkan sains, teknologi, kerohanian, kejuruteraan, kesenian dan matematik dalam satu pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Pada tahun 2023, program Pratafis diperkenalkan dengan 100 kelas rintis di seluruh negara melalui kerjasama bersama Yayasan Pahang dan Yayasan Pinta. Hari ini, seramai 184,000 kanak-kanak Tabika Kemas telah menyertai program ini. Pada tahun 2025, Tabika Tunas Istimewa diperkenalkan. Bermula dengan 3 kelas rintis di Melaka bagi kanak-kanak autism ringan. Kini, inisiatif ini telah berkembang kepada 19 kelas di seluruh negara dan dijangka hadir di setiap parlimen menjelang tahun 2027. Program Smart Classroom at Kemas turut dilaksanakan. Ia adalah strategi jangka panjang untuk melahirkan generasi muda luar bandar yang celik digital, kreatif, kritis dan bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pada 2006, projek rintis pertama pelatih diploma perguruan telah memulakan pengajian dan seramai 1,658 orang guru berdiploma berjaya menamatkan latihan di Institut Pendidikan Guru IPG seluruh negara. Kejayaan Kemas bukan diukur dengan kata-kata, ianya diukur dengan kepercayaan. 6 kali rakyat Malaysia mengangkat tangan, 6 kali nama Tabika Kemas dipilih melalui anugerah jenama paling dipercayai, majalah Reader's Digest yang berpusat di Australia pada tahun 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 dan 2025. Di sini bermula langkah pertama yang mengubah segalanya menjadi payung dan wadah pembinaan bangsa melakar masa depan yang lebih cemerlang. 55 tahun mencerdaskan anak bangsa. Kemas di sini bermula.